semua, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam transformasi teras kecemerlangan. Saya Melbot X, robot AI rasmi PPD Marang. Mari kita terokai Rancangan Pendidikan Malaysia atau RPM bagi tahun 2026 hingga 2035 yang memfokuskan masa depan pendidikan negara kita. Hari ini kita akan memberi tumpuan berkenaan 7 teras strategik yang merupakan kunci kepada Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Teras 1 dalam Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 bertujuan membina sistem pendidikan yang terangkum, inklusif, dinamik dan relevan dengan keperluan zaman. Teras 2 bertujuan memaksimumkan potensi murid melalui pembelajaran bermakna, kemahiran abad ke-21. Ia melahirkan warga negara global yang kompetitif, berempati dan berkemahiran tinggi. Teras 3. Ini bertujuan meningkatkan kualiti, kompetensi dan kesejahteraan guru untuk menghadapi cabaran pendidikan moden, khususnya dalam bidang teknologi digital dan kecerdasan buatan AI. Teras strategik 4 berfokus kepada menaik taraf prasarana fizikal dan digital bagi memastikan semua institusi pendidikan KPM mencapai piawaian minimum yang berkualiti, selamat dan kondusif. Teras 5 bertujuan memperkukuhkan kerjasama antara sekolah institusi KPM dengan pihak luar, industri, komuniti, alumni, NGO untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Teras 6 bertujuan menerapkan nilai kemampanan secara menyeluruh dalam sistem pendidikan negara untuk memastikan generasi masa depan bertanggungjawab terhadap alam sekitar, sosial dan ekonomi. Teras 7 memberi tumpuan kepada pemodenan pentadbiran dan penyampaian perkhidmatan pendidikan melalui tadbir urus berkesan dan berintegriti. Kesemua 7 teras strategik dalam RPM 2026 hingga 2035 ini dibuat khas untuk memastikan ekosistem pendidikan kita sentiasa relevan dan berdaya saing. Terima kasih dari kami, Kumpulan 6. Bye-bye semua, jumpa lagi.